Daulat tuanku, kau rasa kau arif dengan adat perkahwinan di Raja Malaysia? Kuis ni akan uji pengetahuan anda tentang ritual istana yang penuh makna dari akad nikah ke persandingan. Kalau kau dapat 6 betul tahniah, kau layak digelar pakar adat diraja. Tapi kalau bawah 3, mungkin kau perlu hadiri lebih banyak majlis diraja. Soalan pertama, di manakah upacara akad nikah diraja biasanya diadakan di Istana Negara? Korang pernah tengok upacara ni secara langsung? Like video ni kalau pernah tengok perkahwinan diraja di TV. Warna tradisional busana pengantin diraja Melayu ialah kuning dan emas. Persandingan diraja biasanya menggunakan pelamin istana. Dah 3 soalan, komen cepat. Adakah kau tahu makna di sebalik warna kuning diraja? Jom teruskan. Hadiah perkahwinan untuk pasangan diraja dipanggil hantaran. Upacara berinai diraja biasanya diadakan 3 hari sebelum perkahwinan. Nak lebih fakta istana, tag kawan yang minat sejarah diraja. Jangan lupa subscribe. Berisik dalam adat diraja bermaksud menyiasat latar belakang. Bunga rampai dalam majlis diraja mengandungi bunga mawar, cengkeh dan kapur. Soalan last, siapakah yang biasanya menjadi mak andam untuk pengantin diraja? Wanita bangsawan berpengalaman. Tamatanlah segala pertanyaan istana. Kalau 7 ke atas, komen Daulat tuanku. Tapi kalau kurang, jangan risau. Adat istiadat memang luas untuk dipelajari. Jangan lupa like, share dan subscribe. Next, aku nak buat kuis pakaian rasmi diraja Malaysia. Sekian, Sembah Patik Pohon undur diri.